Kita pernah mendengarkan sebelum ini ada Petronas akan membuat pengurangan kaki tangan sebanyak 10% ataupun 5,000 pekerja dia, dan isu itu telah pun dapat respon dan Perdana Menteri kita telah pun menjawab. Dia mengatakan bahawa kebanyakan yang diberhentikan itu ialah kontrak. Betul ke? Apa maklumat yang saya juga membaca, sebab saya dah lambat merespon isu ini. Apa yang saya dapati bahawasanya pekerja kontrak memang tidak lagi disambung kontraknya sebelum isu pengurangan 10% ini. Tak apalah, kalau sekira pun mereka ini kebanyakannya adalah kontrak, bermakna ada juga di sana yang tetap telah pun diberhentikan. Sebenarnya saya risau sebab mereka ini kontrak ke ataupun tetap ke, apabila diberhentikan dalam suasana sangat mencabar untuk hidup. Jadi apakah kelangsungan jaminan yang diberikan kepada mereka ini? Sebab mereka ada komitmen, ada keluarga, ada isteri, ada anak, ada tanggungjawab. Tiba-tiba diberhentikan, itu persoalan yang perlu dijawablah. Tidak hanya berhentikan selesai masalah. Tidak. Bagi saya, kerajaan Petronas mesti memikirkan apakah alternatif untuk diberikan membantu mereka yang telah pun ditamat kontraknya dan juga diberhentikan daripada Petronas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita mendengar diberhentikan, ini image Petronas. Sebab Petronas ini dia seperti ATM negara, ataupun Petronas merupakan kantung duit negara. Apabila dianya mengurangkan pekerjanya, sumber manusianya, menggambarkan bahawa apa berlaku kepada Petronas sebenarnya. Ini isu yang perlu saya lihat dan saya nak tengok. Saya tak fokus kepada isu diberhentikan. Saya lebih lihat kepada apa isu sebenarnya Petronas memberhentikan. Lebih kurang 10% ataupun 5,000 pekerja dia. Dialah kontrak ke ataupun tetap. Apakah di Sarawak ada Petros? Petros ini, apakah Sarawak meminta hak untuk mengurus minyaknya dan gasnya sebagai satu timbang tara antara Sarawak, GRS dengan PNG kita? Mungkin bisa katakan kalau sekiranya Petros ini nak bekerjasama dengan Petronas, maka berikan untuk Sarawak menguruskan minyaknya dan gasnya sendiri. Jadi ini satu benda yang tidak baik, sebenarnya menggambarkan bahawa telah berlaku satu persaingan yang tidak sehat dalam isu kantung negara kita. Katanya Petros cuba untuk membuka kontrak-kontrak baru kepada Shell, kepada syarikat besar luar negara, tidak membuka kontrak kepada Petronas. Sedangkan Petronas adalah merupakan satu syarikat besar negara kita yang mempunyai kepakaran. Jadi persoalannya, kenapa Petros ini tidak menggunakan kepakaran Petronas? Sebaliknya, membuka kontrak-kontrak baru kepada syarikat luar negara kita. Sepatutnya tidak. Sepatutnya ada di sana kerjasama antara Petros dengan Petronas untuk memajukan negara kita. Jadi apakah di sana ada satu konflik politik antara Sarawak, GRS dengan PMDEK kita yang menaju negara ini? Kalau ini berlaku, saya mengatakan ini suatu suasana yang tidak sihat. Dan akhirnya berlakulah hentikan pekerja, ambil syarikat luar untuk bekerjasama, biarkan Petronas yang ada kepakaran tak mahu kita bekerjasama. Ini suatu suasana yang saya rasa tidak berlaku sebelum ini. Tak pernah berlaku sebelum ini. Apa tawar-menawar yang berlaku antara Sarawak dengan PNX menyebabkan Petronas dijadikan sebagai aset tawar-menawar Petros dan juga Petronas ini. Jadi saya nak ambil pandangan. Kalau inilah berlaku, bermakna cabaran besar kepada Petronas. Petronas mesti ada keupayaan. Kerana memang Petronas mempunyai kepakaran yang tersendiri. Jadi saya berpandangan sampai masanya Petronas menerokok, membawa kepakarannya ke luar negara untuk kembangkan operasi perniagaannya di negara-negara luar supaya mendapat keuntungan yang besar. Tidak boleh bergantung hanya kepada dalaman tempatan kita, hanya dengan antara Petronas dengan Petros sahaja. Sebaliknya Petronas kena besarkan saiz perniagaannya, gelanggang perniagaannya. Bukan hanya tempatan, bahkan luar negara. Kita punya Perdana Menteri PNG kita adalah seorang yang menjelajah serata dunia. Hampir 34 negara dia bawa pergi. Tidak bolehkah kita mendapat ruang-ruang dan peluang untuk Petronas ini mengembangkan operasi perniagaannya? Sebab kehebatan Perdana Menteri kita menjelajah dunia ini suatu yang sangat positif sepatutnya kepada Petronas. Tapi kalau Petronas semakin menguncuk, Petronas hanya boleh bermain di gelandang tempatan sahaja dan tak mampu untuk dibawa beraksi untuk mengembangkan potensinya, operasinya, perniagaannya. Bagi saya ini tanda kita akan mengalami kemerosotan, kekecilan ruang
perniagaan yang dijalankan oleh Petronas sendiri. Dulu tidak. Dulu Petronas ini terkenal, dunia kenal. Tapi hari ini dalam Malaysia dah cuba tidak berminat untuk mendapat khidmat Petronas. Ini sebenarnya ancaman ekonomi negara kita yang perlu dilihat dengan baik supaya berikan kebebasan, kekuatan Petronas untuk menjelajah, meneroka operasi perniagaannya di luar negara. Jangan jadikan Petronas itu taruhan politik untuk kuasa individu, untuk kuasa parti dan negara kita. Sangat merugikan. Inilah wajah bentuk yang berlaku dalam negara kita. Ini pandangan saya.